Kita semakin lama akan semakin cantik, makin handsome abang-abang ni. Tapi bukan di sini. Bukan di dunia. Di dunia ni tak boleh. Rambut kita ni daripada hitam akan jadi putih. Terus saya kata apalah. Carilah jalan nak bagi hitam balik. Rentikanlah nak akan putih. Sebab apa? Dunia. Nak jadi handsome, rambut sentiasa segak, syurga. Ada orang bagi petua pada saya, Ustaz, kalau nak ngelakkan beruban. Apa petua dia, Ustaz? Makan nasi, selepas habis makan nasi, basuh tangan. Bila basuh, jangan lap dekat tisu, towel, jangan lap dekat rambut. Oh, sudah kan tak? InsyaAllah dia katakan hitam, Ustaz. Ni saya ni, dia kata, saya ni umur dah 60 lebih, Ustaz. Hitam lagi kan? Itu petua saya. Jadi abang-abang, yang mana dah putih, jangan buat, menyemak je. Yang mana rambut masih hitam, cuba buat. Tiru petua dia. Lipah datang, anak-anak datang, semut datang, gatal malam-malam. Macam-macam petua. Nak elak apa dah tua, tetap tua. Saya selalu sebut pada tuan-tuan. InsyaAllah saya ni tengah duk buat program dengan TV. Nama dia Madah apa. Atau bukan Madah Berhela. Itu Kak Ziana kita tuan-tuan. Madah apa ada rahsia lah. Tapi saya cerdas sikit. Orang Melayu kita, madah dia tu sedap. Madah, puisi, puitis dia tu bagus. Contoh yang tuan-tuan ingat. Contoh apa? Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman, hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Nampak? Ada mati hujung kuku, kejadah HP. Mungkinlah kot tanah perkuburan dah tak ada sama Seri Gombak. Dikubur dah tanah. Sebab tu tuan-tuan kita kena tolong ni. Bukan tolong masjid, bukan tolong tanah perkuburan, nolong diri kita. Tuan. Cuba tengok bahasa dia. Hendak mati di hujung kuku. Ni, hujung kuku. Hendak berkubur di tapak tangan. Apa maksud? Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Cuba gabungkan dua. Jadi apa? Jadi apa? Doa. Walaupun dah mati suami kita, tapi kita masih lagi post doa pada dia. Seolah-olah ni mati di tapak tangan, ya Allah, ampunkanlah dosa mak aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu aku, ya Allah. Ampunkanlah dosa bapa aku, ya Allah. Ni seolah-olah mati di tapak tangan, bernisar di ujung kuku. Tak pernah lepas. Ini bahasa orang tua-tua. Yang ni yang saya ambil nanti dalam rancangan TV yang saya buat. Supaya lagu yang kita dengar tu bukan saja-saja kita fikir balik. Bercerai kasih, talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Ada kembali banyak umur 40 tahun dah mati. Macam mana yang kata 1000 tahun kembali juga? Ni dalam surah At-Tur ayat 21 Allah Ta'ala sebut walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan zuriat mereka akan dihimpunkan semula ke dalam syurga. Bila yang nak dihimpunkan dalam syurga? Wallahu a'lam. Orang Arab dia menggunakan perkataan lama. Perkataan lama dia gunakan perkataan 1000. Alfun. Alfun tu maknanya 1000. Maksudnya apa? Satu jumlah yang banyak. Satu jumlah yang panjang. Sebab itu sesuatu yang panjang, sesuatu yang banyak, yang tak tahu bila, dia gunakan perkataan alf. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta. Cuba baca ayat tu. Cuba baca ayat tu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin. Lebih hebat daripada 1000 bulan. Ulama-ulama tafsir kata bukan 1000, lebih daripada 1000 bulan. Sebab orang Arab menggambarkan 1000 itu ialah cukup panjang. Maka dalam lagu tadi dia sebut apa? Bercerai kasih, talak tiada. 1000 tahun jumpa balik. Di mana 1000 tahun? Dalam syurga. Oh, ini orang dulu-dulu punya buat.
Orang sekarang punya lirik kita pun tak tahu. Awak kat mana? Awak kat mana? Kat sinilah, kat mana lagi? Tanya pula. Bahasa tuan-tuan. Jadi jangan kita cakap, tak jumpa dah. Jumpa. Sayang pada arwah suami, sayang Ustaz. Sayang pada arwah isteri, sayang Ustaz. Sayang pada arwah mak bapak Ustaz, sayang Ustaz. Jadi apa? Wallazina amanu, jadilah kita orang beriman. 2, lahirkan zuriat yang baik. Zuriat yang mengikuti kamu. Cucu kah, anak kah, yang ikut kamu. Maka kata Allah, biimanin, akan dikumpulkan balik mereka itu imanan. Akan dikumpulkan balik mereka itu biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Akan dikumpulkan zuriat mereka di dalam syurga. So target kita sekarang tuan-tuan, macam mana nak menjadikan keluarga kita berkumpul semula di dalam syurga. Jadi jangan kita pandang kecil tentang keluarga ni. Ada setengah orang dia tengok isteri dia. Dia tak dengan orang lain dia cakap lembut. Dengan isteri kasar. Kadang-kadang isteri tu dia perasan aku ni kahwin dengan lembu ke dengan orang. Mana ada cakap. Abang, mainlah makan. Bang, makanlah bang. Tak ada. Abang dah 3 kali panggil ni. Marilah makan abang. Kan diperah susu kan? Adakah itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum? Orang yang paling baik di kalangan kamu siapa? Orang yang paling baik dengan isterinya. Nabi sebut, adakah orang yang paling baik dengan isterinya duduk atas pentas ceramah? Dah. Adakah orang yang paling baik siapa dia? Orang yang jadi imam? Belum. Adakah orang yang paling beriman, yang paling baik orang yang pakai sorban? Belum. Nabi kata, khairukum li ahlihi. Yang paling baik di kalangan kamu ialah yang paling baik dengan isteri dia. Dengan ahli keluarga dia. Jadi abang-abang balik rumah sekejap lagi, tanya. Tanya sikit. Isteri dia pun lembu juga. Allah nanya betul-betul. Silap betul. Abang okey ke Som? Okey apa? Yalah, kita dah kahwin 30 tahun. Selama ni okey ke? Ada yang nak komplain ke? Abang tak baik ke apa ke? Boleh gagah lah bang. Boleh gagah dia cakap tu. Boleh tahan lah bang. Nak komplain pun dah anak 8. Sabar je lah kata dia. Kalau dia cakap macam tu maknanya tuan-tuan belum baik. Nabi menggambarkan nak tengok baik tak baik, tengok macam mana kita layan isteri kita. Macam mana kita layan dia. Dengan orang lain kita cakap lembut. Dengan isteri, apa? Garangnya. Mekak lah. Dengan orang lain, ya Datuk. ya Datuk. Ya Datuk saja entah. Kena dengan isteri, apa? Abang, saya nak kena jadi Datuk ke baru abang nak baik dengan saya bang? Itu dia. Oi tuan-tuan yang saya muliakan. Nombor 1, bagaimana kita nak himpun balik kita ni dalam syurga? Nombor 1, iman. Jadi orang beriman. Ustaz, beriman tu apa? Percaya. Amanu tu apa? Orang-orang yang percaya. Percaya pada siapa? Percaya pada Allah. Percaya pada siapa? Percaya pada Rasulullah. Saya percaya Ustaz. Ya ke kau percaya dengan Allah? Percayalah, apa tak percaya pula? Kau kan beriman Ustaz. Puasa buat. Puasa, kita orang Islam tadi. Semayang, semayang tak tinggal Ustaz. Puasa Ramadan buat. Buat Ustaz, hari raya pertama pun kau puasa Ustaz. Astaghfirullahalazim. Ni parah majlis ni. Kau tutup aurat. Ya Allah Ustaz, kewajipan kena tutup Ustaz. Kau setuju tak kalau suami kau kahwin lain? Nampak gunting tu Ustaz. Sekarang dengan Ustaz pun kau gunting sekali. Yang kata beriman tu apa? 100% kau percaya pada Allah. Berapa banyak yang kita tak percaya ni? Satu ya. Baru ni saya buat satu tajuk ceramah di mana kan, tak lupa. Tajuk dia poligami. Itulah tajuk yang paling berani sekali surau tu buat.
Saya tak pernah lagi bagi tajuk poligami. Entah. Mesti menyesal macam makcik tu. Saya tanya pada jawatan kuasa dia, macam mana kita punya surau? Ustaz, subuh pagi tu ramai Ustaz. Loh, kenapa? Ramai yang tak balik Ustaz. Astaghfirullahalazim Ustaz. Takut ke isteri tidur di surau. Besok subuh penuh tuan ni. Isteri begini nak buat kata ni. Balik bapa engkau jaga engkau ni. Oi, tuan-tuan oi. Kita ni yang kata beriman tu apa? Allah kata A, Allah kata B, B. Allah kata C, C. Nabi Muhammad kata ABC, ABC lah kita. Kita tak akan cari yang lain. Itulah nama dia iman. Itulah iman. Allah kata, siapa mencuri, potong tangan. Dia macam ni. Nampak. Siapa yang membunuh, pancung dia selesai masalah. Dia macam ni tau. Nampak lah. Dalam kita duk dia macam ni, dah mati kena putih, tepak kepala ni, putus kepala. Macam anak pula mati, putih tangan, dia tepak je tuan-tuan. Tuan-tuan nak cakap apa tuan-tuan? Kita yang bantah perintah Allah, tak sesuai lah, masyarakat berbilang bangsa lah. Akhirnya masyarakat yang berbilang bangsa itulah yang ditangkap atas tuduhan membunuh orang Islam. Hari ni tangkap lagi 2 orang, 3 orang lah. Bukan warga Malaysia, Nepal ke mana. Kerana Islam ini tahu, Allah Ta'ala ni maha tahu. Kita ni hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Yang boleh selesaikan ialah undang-undang Allah. Kerana yang berbilang bangsa itu dijadikan oleh Allah. Allah tahulah. Tiba-tiba kita mengatakan bahawa kita lebih pandai daripada Allah. Kami negara, kami berbilang bangsa Tuhan. Tak boleh pakai yang Tuhan punya. Habis itu, kita pakai yang kami punya. Oh, engkau kata engkau beriman. Bayangkan kalau isteri kita balik pada orang pekerja, tengok tu dia, kepala tu kulai. Anak kita mati ditetak. Tentu nak kata apa? Wartawan temu ramah dia. Kalau dapatlah orang yang membunuh isteri awak, apa yang awak nak buat? Saya nak dia dihukum bunuh. Automatik akan cakap, saya nak keadilan pada isteri saya. Pernah tak tuan-tuan temu ramah dia? Apa yang abang nak kalau dapat kepada pembunuh tu? Apa undang-undang yang patut didapat? Kalau boleh dapatlah penjara 10 tahun kepada dia kan. Taubat lahum tak ada tuan-tuan. Makcik sekali lagi balik rumah, barang mas makcik hilang. Bukan kata mas 999. Zulian pun hilang. Kereta hilang, mak hilang, mesin cowai pun hilang. La ilaha illallah. Miskin betul pencuri ni. Miskin betul. Dicurinya mesin air cowai tu. Yang panas ada, yang sejuk tu ada. Kita tengok dalam CCTV. Begini dosong. Hoi, tak ada. Habis barang mah kita habis lah. Duit nak pergi haji itulah Ustaz. Oh, habis Ustaz. Oh, barang mah hilang, duit hilangnya. Handphone semua tak ada kata Ustaz. Oh, tak tahulah Ustaz. Oh. Kalau dapatlah pencuri tu makcik nak buat apa? Makcik potong tangan dia, geram nanti dia. Ada dah dia cakap. Kalau boleh masuk penjara 5 tahun. Padahal muka tobat lahum tak ada tuan-tuan. Undang-undang Allah Ta'ala ni undang-undang fitrah kita. Tetapi pak saya apa? Paksa kita rasa tak sesuai. Akhirnya jadi apa? Innamal khamr wal maisir. Arak, judi itu. Perbuatan kotor. Allah kata arak tu rijsun min amali syaitan. Dengan sebab kita kata tak apalah. Itu dia pun nak minum lantak lah. Jangan kita minum sudahlah. Akhirnya kita datang masjid. Elok nak masuk masjid. Pam kena langgar. Siapa langgar? Orang mabuk. Jam. Di mana iman kita tuan-tuan? Allah sebut dalam ayat ni. Wallazina amanu. Apa makna iman? Apa yang Allah kata? Fisilmi kafah. Masuk semua sekali. Tak ada satu pun yang kau bantah. Itulah iman. Noh. Ya. Buat kapal. Baik. Atas bukit. Baik. Itulah iman. Wasna'al fulk. Pergi buat kapal. Bi'ayinina. Wa wahyina. Aku tengok kau dengan pemerhatian aku. Kau pergi buat. Di mana? Atas bukit. Baik. Kenapa dia jawab slow Ustaz? Baik. Sebab tua. Mana ada orang tua? Baik.
Umur dia 950 tahun. Kalau tuan-tuan lah umur 78, suruh buat masjid ni seorang-seorang. Tuan Haji, buat masjid. Ya. Seorang-seorang. Gila apa? Entah. Baru buat masjid. Yang Nabi Nuh disuruh buat atas bukit. Kapal besar. Umurnya dekat 1000 tahun. Logik tak? Tuan-tuan umur baru 70. Cari tiang. Sudah. Dengan pengurusi cari tiang entah ni. La ilaha illallah. Subhanallah. Masya Allah. Tuan-tuan. Allah. Saya ceramah di Masjid Pengkalan Tiara di Ipoh. Dia tengok masjid ini. Kenapa tak ada dinding? Tak ada dinding. Nanti tuan-tuan buat lawatan. Tuan setiausaha ni rajin. Dia bawa jemaah wanita. Dia melawat melancong. Pergi masjid ni. Tak ada dinding Kak Som. Angin masuk menderu. Kipas. Ni helikopter tak payah menyemak. Tuan-tuan. Aircon tak payah. Tuan. Saya kata nanti orang tak mencuri ke Tuan Haji. Siapa nak mencurinya Ustaz? Habis ku ada ambil tongkat khutbah je Ustaz. Lantak diamond Ustaz. Itu anjing ke apa tak masuk ke? Allah jagalah rumah dia Ustaz. Tapi kita tutup lah pintu pagar tu. Siapa nak masuk sembahyang buka je lah, tutup balik bila keluar. Kenapa buat? Jimat elektrik Ustaz. Angin keluar, tak payah aircon, tak payah kipas. Lagi, kami nak mengajar orang di sini Ustaz, bila ceramah ke apa jangan nyandor di dinding Ustaz. Astaghfirullahalazim. Terasa menikam orang tuan-tuan. Ya benar faham, tak faham sudah. Pasal apa? Sakit gaut, sakit pinggang. Saya tak marah tentang menyandar dinding. Menyandar lah. Biarlah yang muda-muda duduk depan ni. Nampak ni tuan-tuan ni. Batman depan ni. American Hero tuan-tuan ni. Tuan-tuan nak makan ke nak minum ke makanlah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi ke tandas tu pergilah. Sebab saya tahu bukan semua sihat. Ada yang prostat. Kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Kenapa Din? Prostat. Saya tahu. Biarlah entahlah. Ada orang yang tak boleh sebut kencing. Nak mana Din? Kencing kejap. Dia yang tak terasa bila dengar kencing. Semua-semua bangun pergi tuan-tuan. Ngikut aku. Aku tak boleh dengar kencing. Gitu dia tuan-tuan. Penyakit. Ni saya sebut ni. Kan ada bangun seorang tuan-tuan. Pasal apa? Pasal umur. Adakah Nabi Allah tak tahu umur Nabi Nuh 900 tahun? Takkan dia tak tahu tuan-tuan umur Nabi Nuh 900 tahun? Dan Nabi Nuh tak pernah komplain. Nabi Nuh buat kapal. Itulah nama dia iman. Bila Allah kata pada Nabi Nuh, buat kapal. Ada tak Nabi Nuh kata, sekejap Tuhan, kita akan tubuhkan jawatan kuasa untuk mengkaji. Tak ada tuan-tuan. Itulah iman. Jadi syarat nak jumpa balik keluarga kita dalam syurga apa dia? Iman. Apa dia iman? Tadi saya sebut kepercayaan. Yang kedua apa dia? Iman redha. Belum masuk waktu kan? Belum lagi. Redha. Bila saya ceramah orang sebelah saya tu tuan-tuan, jari tak cukup. Jari kaki tak cukup. Tak khusyuk saya dah ngira jari. Tengok tuan ni. Allah Ta'ala bagi jari dia tak cukup. Habis semayang saya salam dengan dia. Jari tak cukup mentah. Ada 2-3 jari je. Macam mana main bola? Nak pergi kasut susah. Jalan pun tak stabil. Berapa ramai yang bila Allah Ta'ala bagi macam tu, dia marah pada Tuhan. Kenapa? Banyak benar soalan. Kenapa? Why always me? Amboi, entah. Bila Allah uji sikit je, pakai telekung, duduk atas telekung. Why always me? I'm so tired. La ilaha illallah. Apa masalah makcik yang sampai why always me tu apa pasal? Apa masalah makcik? Makcik tak dapat 100. La ilaha illallah. Makcik tak boleh guna IC minyak Ustaz, subsidi Ustaz. La ilaha illallah. Itu saja. Punya banyak lagi nikmat yang Allah bagi pada awak. Tiba-tiba awak nampak, awak hanya nampak satu benda yang awak tak dapat. Itu mana redha dia. Ustaz, saya tak nak komplain Ustaz.
Sekarang telah masuk waktu Isya. Baik, bila sebut tentang iman tadi, reda dengan apa keputusan Allah. Allah bagi ke, Allah tak bagi ke, reda. Di setiap apa yang kita ada ni, semuanya ada kebaikan. Allah bagi pada kita kesenangan, alhamdulillah, supaya kita kongsi kesenangan pada orang. Allah bagi kita sakit supaya jadi pelajaran untuk menjadikan awak makin kuat. Kita diuji dengan macam-macam masalah supaya kita ni jadi hebat. Sebab tu pergi sekolah, macam-macam ujian ada. Kenapa yang kita pergi sekolah? Dulu banyak ujian, tuan-tuan. Ujian penilaian lah, SRP lah, penilaian darjah 5 lah, apalah, ujian bulanan lah, ujian akhir tahun lah, ujian pertengahan tahun lah. Macam-macam ujian. Untuk apa? Supaya awak jadi pandai, jadi kuat, jadi hebat. Tetapi kenapa takut dengan ujian hidup? Allah Ta'ala bagi pada kita ujian hidup macam-macam. Supaya kita jadi kuat. Redha. Saya kalau tak ke masjid malam tu, Ustaz, tak ada hilang motor saya, Ustaz. Bila pergi masjid, ceramah Ustaz Kazim, keluar-keluar hilang, motor tak ada lah. Atau? Itulah tak pergilah masjid dah, motor tak ada. Tak boleh lain. Malah Ustaz, kalau beli pun tak pergi dalam masjid tu. Dia mungkin datang sembahyang, dia mencuri Ustaz tadi. Awak ni beriman ke tidak? Nabi pun diuji, takkan awak tak diuji? Tapi Ustaz, saya sekarang sakit Ustaz, supaya Allah menghapuskan dosa awak. Ustaz, sekarang saya ni orang tipu saya Ustaz, supaya awak berhati-hati. Orang Islam takkan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Segala-galanya baik. Maka kita sebagai hamba, reda, pasrah, reda. Itulah iman. Tak setuju. Kenapa hidung saya kembang? Tak setuju. Kenapa perlu kembang? Hidung orang lain elok mancung. Lah, elok dah hidung kembang tu elok. Supaya bila awak minum, insya-Allah senang. Kalau hidung awak tinggi sangat, tak sampai tau gelas ni. Sekerat je minum tau. Hidung terlebih. Elok dah tu. Habis tu Ustaz, saya hidung mancung. Macam mana pula Ustaz? Guna straw. Apa masalah? Tuan-tuan ingat orang hidung mancung senang minum ke tuan-tuan ni? Bernafas dalam air ni. Kita yang hidung kembang ni tak relax. Tak ada apa. Jangan kita ni dulu, saya nak pergi Vietnam. Buat apa? Operate hidung. Tapi dia cakap ada Korea lagi bagus. Pergilah Korea. Tak payah tuan-tuan. Iman maknanya apa? Yang ketiga, beramal soleh. Kalau awak beriman, mesti ada amalan dia. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Macam mana Pak Ji? Saya reda Ustaz. Allah uji saya kencing manis. Saya reda Ustaz. Sekarang kaki saya tak ada. Sebelah. Sepatutnya sebelah. Sebab yang tu yang tak elok. Tapi doktor tersilap potong Ustaz. La ilaha illallah. Sekarang dua-dua belah tak ada Ustaz. Sudah tuan-tuan. Ini parah ni. Kalau dipotong kaki yang betul, kena potong. Dia terima ni. Ni sebelah ni elok Ustaz. Itulah abang nak berjalan Ustaz. Pegang tongkat satu kaki satu. Doktor tersilap dia mamai ke apa. Ustaz kira round. Ni potong elok Ustaz. Lah, dua-dua kaki tak ada. Oh, subhanallah. Allah, saya reda Ustaz. Saya pasrah Ustaz. Saya pasrah. Saya reda Ustaz. Bagus. Bang, sekarang dah pukul 1:30. Kalau abang nak semayang, saya boleh ambilkan wuduk untuk abang. Saya sejak dipotong kaki Ustaz, saya memang tak semayang. Sudah, tuan-tuan. Dia reda kaki dia kena potong. Tapi dia tak ada amal soleh. Belum beriman. Dia baru beriman dengan lidah. Ya ma'syara Quraisy, Nabi kata, wahai orang-orang Quraisy, man amana bilisanihi, kamu baru beriman pada mulut. Walam yadkhul imanahum qalbahu, sedangkan kamu belum masuk lagi iman dalam hati kamu. Baru setakat saya beriman. Belum. Mulut siapa boleh cakap. Belum masuk lagi dalam hati. Bagaimana iman nak masuk dalam hati? Ujian.
Bagaimana iman nak jadi kuat dalam hati? Ibadat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wattaba'athum zurriyatahum biimanin alhaqna bihim. Jom tuan-tuan, mula-mula kita jaga diri kita. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, jaga zuriat kita. Jaga zuriat. Berapa banyak ayat dalam Quran, dia sebut apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri awak, jaga ahli keluarga awak daripada api neraka. Allah pesan tu. Dalam surah Tahrim Allah sebut, dalam surah Fussilat Allah sebut tentang tanggungjawab kita memastikan bahawa keluarga kita dan anak-anak kita jadi orang baik. Jangan kita aja jadi baik. Anak tak semayang subuh. Bapa semayang subuh. Balik daripada masjid, tak singgah terus ke rumah, singgah di kedai dulu. Tak tahu anak dia subuh ke tidak. Pukul 8 baru kita balik, nyembang dengan isteri. Anak kita bangkit tak subuh. Entahlah bang, gelap je pun bilik dia. Tak tahulah budak ni pun. Biarlah bang. Semalam letih lah tu. Nengok bola. Kalah pula Liverpool. Biasalah tu. Fresh lah tu kata dia. Hoi. Wa'mur ahlaka bis solat. Suruh ahli keluarga awak salat. Wastabir alaiha. Bersungguh-sungguh suruh sembahyang. Tuan-tuan, saya tak kata saya bagus. Tapi saya sibuk. Saya sibuk. Malam ni dengan tuan-tuan, pagi besok pukul 9 di Sungkai. Malam besok Taman Puchong Perdana. Kemudian hari Isnin balik ke Ipoh. Malam tu pula, petang pukul 3 petang, saya jadi ketua juri apa tau. Pukul 3 pemilihan peserta. Malam tu pula saya di mana saya pun lupa. Tak ingat jadual, tak ingat. Bila Ustaz jumpa isteri Ustaz, tak tahu. Isteri nombor 4, tak pernah jumpa langsung. Apa punya Ustaz ni? Isteri nombor 3, tak tahu duduk tak mana. Tak pernah faham, tak faham sudah. Sibuk sungguh lah. Kejar. Macam mana saya nak pastikan anak saya semayang? Kamu sibuk mengajak orang semayang. Kamu sibuk berceramah. Anak kamu? Tak nak Allah soal saya besok? Nombor 1 apa saya buat? Saya ajar semayang. Sebelum masuk sekolah menrendah tu, ajar dah. Kemudian saya beli jadual waktu semayang. Letak kat rumah. Betul-betul depan bilik tidur dia orang. 10 minit sebelum masuk, baca Quran. Azan. Lepas azan 10 minit baca Quran. Setiap 5 waktu. Waktu duha buan. Waktu duha je tak ada azan. Yang lain tak. Sekuat-kuat volume saya buka. Nombor 2. Saya beli PA system. Amplifier semua. Mikrofon. Dan saya letak speaker dalam setiap bilik anak saya. Bangun. Subuh. Subuh. Irham. Wake up. Azan. Lagi dia main azan pukul 6. Allahu Akbar. Allah. Mata pejam. Allah. 5 anak saya bangun. San, imam. Jom kita pergi surau sekolah. Sampai sekarang ada lagi speaker tu. Bila saya tak ada, giliran mak dia pula. Kemudian saya hantar dia orang belajar. Sampai habis universiti, sampai habis Mahat Tafiz masuk universiti. Tak payah kerja tempat lain. San kerja dengan ayah. San jadi imam. Nak pastikan dia orang tu semayang. San jadi imam. Jadi Bilal. Jarang Bilal tak semayang tak. La ilaha illallah. Dia tutup itu dia balik. Tak semayang. Saya azan je semayang je tak. Kata dia tuan. Jarang tuan-tuan. Ni nak pastikan solat. Semua dah kahwin dah. Semua dah dapat anak sekarang. Nombor 1 bila saya call. Baru ni Irham dapat anak baru seminggu, 10 hari. Anak okey? Okey ayah. Makin tembun kata dia. Makin tembam pipi dia. Kamu dah semayang? Dah ayah, dah. Ayolah. Nana je tak semayang ayah. Memanglah dia baru beranak bila dah semayang. Sampai sekarang saya masih tanya. Menantu saya ustaz. Balik rumah saya.
Balik rumah saya, tidur di rumah saya tuan-tuan, ketuk pintu. 5:30 pagi ketuk. Syarul, subuh. Oi, subuh. Saya takut besok di hari kiamat Allah soal saya. Engkau semayang subuh, tapi keluarga engkau. Sebab tu pegang pada ayat ini tuan-tuan. InsyaAllah kalau kita jaga elok kata Allah, akan berkumpul balik kita ni di dalam syurga. Bila duduk balik, kita, anak kita, mak bapak kita, isteri kita, suami kita duduk dalam syurga. Inilah dipanggil faqad faz. Orang-orang yang berjaya. Inilah jaya. Ustaz tu yang scroll tu Ustaz, belum tentu berjaya. Belum. Itu dunia. Tu nampak tu. Wa mal hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Itu dia tu. Surah Al-Ankabut ayat 64. Sesungguhnya kehidupan di dunia ni senda gurau dan permainan saja. Main-main saja. Kak Sung duk banggalah tuduh Siti Rafi'ah, Siti Fatimah punya telekom. 2 tahun pakai buruk. Abang ni cak gajah berlari, gajah duduk punya kem plekat. Pakai 4 tahun, bualat kaki sekarang ni. Akak-akak sekarang ni lah sayang sungguh lah dekat baju. Lepas pakai busuk basuh. Manakah tempat yang tak akan busuk? Manakah tempat yang tak akan buruk? Syurga. Tuan-tuan, yang kita target. Ada orang kata, Ustaz, apa beza perempuan yang solehah dengan bunga plastik? Bunga plastik dengan perempuan yang solehah, apa beza Ustaz? Mana saya tahu. Dia kata bunga plastik makin lama makin kotor. Bunga plastik makin lama makin busuk, makin kusam, makin banyak habuk Ustaz. Itu perempuan solehah. Perempuan solehah makin lama makin cantik Ustaz. Makcik-makcik pun, mana dia cantik, gigi pun tak ada Ustaz. Bila masa dia cantik. Cantik ni sebab pakai tudung Ustaz. Cuba makcik buka tudung Ustaz. Udah macam puakin yang rapik Ustaz itu dia. Masa dilanya mandil bodek orang perempuan. Tak. Bukankah kita nanti akan masuk syurga? Beritahu siapa yang tak cantik dalam syurga? Kita semakin lama akan semakin cantik. Makin handsome abang-abang ni. Tapi bukan di sini. Bukan di dunia. Di dunia ni tak boleh. Rambut kita ni daripada hitam akan jadi putih. Terus saya kata apalah. Carilah jalan nak bagi hitam balik. Renti ke lah nak akan putih. Sebab apa? Dunia. Nak jadi handsome. Rambut sentiasa segak. Syurga. Ada orang bagi petua pada saya Ustaz. Kalau nak ngelakkan. Berubat. Apa petua dia Ustaz? Apa dia petua bang? Makan nasi. Selepas habis makan nasi. Basuh tangan. Bila basuh, jangan lap dekat tisu, towel, jangan lap dekat rambut. Oh, sudah tuan-tuan. InsyaAllah dia katakan hitam sah. Ni saya ni dia kata, saya ni umur dah 60 lebih sah. Hitam lagi kan? Itu betul saya. Jadi abang-abang yang mana dah putih jangan buat, menyemak je. Yang mana rambut masih hitam, cuba buat. Tiru betul dia. Lipah datang, anak-anak datang, semut datang, gatal malam-malam tuan-tuan. Macam-macam petua. Ha nak elak apa dah tua tetap tua. Ni dunia. Kemana akan pergi? Kubur. Akan pergi ke kubur. Yang tak mati, yang tak tua-tua hanya dalam syurga. Jadi bagaimana nak pergi cantik daripada kubur sampai ke akhirat? Itulah nama dia amal soleh. Sehinggalah bila duduk di dalam syurga nanti wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Dan penduduk syurga itu kami tambahkan mereka daripada masa ke semasa dengan buah-buahan dan daging daripada berbagai jenis yang mereka inginkan. Allah sebut wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin, kata Allah. Dalam syurga ni kami bagi makan buah-buahan dan kami tambah mereka daging-dagingan yang mereka nak. Tuan-tuan, ada makanan dalam syurga Nabi sebut bifa. Yang Nabi sebut sebagai bifakihah. Fakihah maknanya ialah buah-buah. 2 walahmu, daging.
Allah sebut buah dan daging ni ialah makanan walahmin. Makanan syurga. Tapi hari ni kita diajar, jangan makan daging, kolesterol. Awak makan daging banyak tu, yang tu darah tinggi tu. Itulah, ya Allah, ditangkap tengkuk. Masa jadi tu, anak lah cakap, mata saya ni, mata hitam ni. Jadi dia apa mata hitam kau? Belah kanan ni ke Singapura, belah kiri ni ke Pening, kata dia. Tengah-tengah tak ada mata hitam, kata dia. Oh, jahat betul daging ni. Jahat betul daging. Siapa aja? Hari ni yang jahat apa dia? Yang jahat santan. Jangan makan kolesterol. Hari ni yang jahat apa? Buah kelapa jangan makan. Siapa makan kan tak larat, kata dia. Jangan makan daging kambing. Banyaknya. Habis tu apa yang kau makan? Processing food. Yang tu kau cakap baik. Makanan yang diproses dalam kilang. Yang tak tahu dibuat daripada apa. Campur bangunan ni, campur bahan ni, campur bahan ni, campur benda ni. Kita pun tak tahu, kamu telan pun dalam perut. Kemudian kamu mengadu. Kanser lah, ulcer lah, GERD lah, apa benda lah. Mana mungkin satu benda yang Allah Ta'ala ciptakan dalam dunia untuk kita bila kita makan dapat penyakit. Apa jadi ni tuan-tuan? Ni fahaman siapa ni tuan-tuan? Allah kata, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah. Cuma jangan berlebihan. Bang, kecil manis tu. Baru nak suap. Letak balik. Sadaqallah terus tuan-tuan. Makanlah, jangan melampau. Ini 10 biji dia seorang. Allah Ta'ala ciptakan badan kita dah elok. Allah Ta'ala ciptakan makanan kita dah elok. Siapa yang tak elokkan? Mana mungkin tuan-tuan santan tu tak elok? Dah lah nak jadi buah kelapa tu mengambil masa yang panjang. Daripada sebiji kelapa tua, tumbuh jadi pohon yang panjang, yang besar, yang tegak. Keluar buah pula, nak dapatkan sebuah tu pula berbulan, bertahun baru dapat. Tiba-tiba bila diproses jadi santan, kolesterol. Padahal orang putih minum santan mentah-mentah. Kita pula gantikan santan dengan susu. Macam kita tak makan santan kan, kolesterol. Jadi saya masak ikan ni menggunakan susu. Mana kau belajar makcik? Susu untuk diminum, bukan untuk dijadikan kari kali. Jomlah tuan-tuan balik. Balik apa Ustaz? Bukan balik rumah. Saya mahu tak habis lagi. Buat tenang tuan-tuan. Kita selalu sebut tentang Maulid Nabi. Bagus. Ni ceramah maulid ni saya agak tuan-tuan. Saya punya jadual, sudut tengok jadual ni. Ya Allah. Sampai tahun depan. Penuh setiap malam. Saya pun tak ingat tuan. Maulid ni dah bulan Syaban ni. Pasal apa lagi? 3 bulan Syaban ni. Ni bukan datang ni. Penuh. Sekarang macam ni. Ceramah maulid ni bagus. Tapi selama ceramah saja kita ubah sikit. Sambutan Maulidur Rasul. Peringkat masjid kita. Aktiviti 9 pagi. Berwuduk cara Rasulullah. 9:30 pagi tayamum cara Rasulullah. Kemudian semayang cara Rasulullah. Bacaan semayang cara Rasulullah. Habis pukul 12 makan nasi, pukul 1 habis semayang zuhur balik. Sekurang-kurangnya kita dapat tahu macam mana Nabi angkat takbir. Ceramah maulud datang. Tapi tak tahu Nabi angkat takbirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berlebih. Allah. Macam mana Kak Song? Tak nak ambil. Nabi Muhammad ambil wuduk macam mana? Yang betul-betul punya. Buat kursus. Nama dia apa? Klinik solat sempurna Maulidun Nabi. Tahun depan Maulidun Nabi, sambutan Maulidun Nabi, apa dia? Cara makan mengikut Rasulullah. Cara makan mengikut Nabi. Tadi saya cakap dengan satu prof, dia buat kajian tentang makanan Nabi. Makan yang dimakan oleh Rasulullah penuh dengan makanan serat. Sebab tu Nabi Muhammad bila dia mandi, kepala dia jatuh air, muka dia jatuh air, turun ke dada, turun ke perut, badan dia flat. Cantik air turun. Cuba tuan-tuan mandi.
Turun ke muka, turun ke dada, sampai ke perut, jadi air terjun perut tu. Kemudian kita bercakap, sayangilah Nabi SAW. Ikutlah sunnah. Sunnah apa? Ha? Badan pun, perut ni betul-betul larang motor. Sebab apa? Sebab kita hanya cerita. Kita tak ajar betul-betul. Macam mana Nabi makan. Buah apa yang Nabi makan. Dulu kecoh orang buat cerita tentang saya. Nabi Muhammad ni makan roti jala. Kena kutuk siang malam, pagi petang tuan-tuan. Kecoh zaman tu. Ustaz yang paling kecoh sepanjang zaman saya. Ustaz yang paling kontroversi di Malaysia ni saya lah. Cuma sekarang ni tua-tua tak larat dah. Yang paling kerap masuk hospital saya. Tengah ceramah kena serangan jantung saya. Kecoh 2016. Ustaz Kazim mati. Serangan jantung di Kelantan 2016. Keluar dalam Facebook semua. Al-Fatihah. Penceramah terkenal. Meninggal dunia. Kalau ikut FB, mati dah 2016. Apa yang tak ada? Ustaz Kazim dilanda serangan sihir. Ustaz Kazim disimbah asid. Loh, banyaknya tuan-tuan. Oh. Ustaz Kazim kata Nabi makan roti jala. Astaghfirullahalazim. Saya menceritakan jenis-jenis roti yang Nabi makan. Tuan-tuan ingat Nabi Muhammad tu makan kurma saja ke? Lambung makan itu saja kan? Allah kata dalam Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat. Wahai para nabi, makan makanan yang terbaik. Maknanya makanan yang Rasulullah makan yang terbaik. Orang yang paling taat pada perintah Allah, Nabi. Takkan tuan-tuan kata Nabi di mana Nabi makan roti kasar. Roti kasar itulah nama dia serat. Fiber. Nabi makan roti nama dia Hurairah. Nama dia Harirah. Nabi makan roti nama dia Harirah. Tepung dicampur dengan susu. Jadi cair, jadi kuah. Nama dia apa? Harirah nama dia. Nabi Muhammad makan roti yang dipanggil sarib. Roti itu dia lenyek bakar. Kemudian ambil kuah daging, makan cicah. Macam kita lah, makan roti jala lebih kurang tu. Ustaz Kazim kata, Nabi makan roti jala. Astaghfirullahalazim, ala Kazim. Orang cakap Nabi makan roti sarit. Kalau saya cerita, Nabi makan roti sarit. Sarit apa? Sarit dul lah, kampung susun. Samsing kampung dusun. Hai, tu sarit. Ini sarit. Sarit tu apa Ustaz? Macam roti jala lah. Ambil makan lepek-lepek, buah kuah makan. Nabi Muhammad mana ada makan roti jala? La ilaha illallah. Saya menerangkan roti jala tu macam mana bentuk dia. Bukan Nabi buat roti jala. Jahat tuan-tuan ni. Nak membunuh karakter. Nak membunuh karakter ustaz tu. Orang kata lain, hang kata lain. Saya sampai bawa 4 kitab. Tunjukkan dia ni, roti-roti Nabi ni. Ni makanan Nabi ni. Apa yang Nabi buat. Kurma tu masak apa. Tepung ni masak apa. Daripada apa dikisar tepung gandum tu. Wah, tuan-tuan. Jom kita tengok. Nabi makan buah apa. Tembikai ke? Labu ke? Ajar. Nabi makan daging apa. Ni nampak dalam Quran ni. Nabi Allah Ta'ala sebut. Akan ditambah buah-buahan dan akan ditambah kepada ahli syurga 2 benda. Buah-buahan dan daging yang mereka nak. Maknanya tuan-tuan, benda yang baik dalam dunia sekarang ini ialah makanlah buah-buahan. Tuan-tuan masuk dalam kereta saya tu, apa yang tak ada? Pisang pun ada. Pisang pun ada. Pasal apa? Sebab dalam Quran dia sebut buah pisang. Quran sebut lama dah. Pisang tu bagus. Kita makan pisang bila? Bila Lee Chong Wei makan pisang. Tengah main badminton rehat dia mak. Oh, kita pun tiru mak makan. Padahal Quran sebut pisang tu lama dah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kemudian Allah Ta'ala sebut yatanaza'una fiha ka'san la lagwan fiha wala ta'sim. Di dalam syurga itu nanti mereka akan diberikan minuman dalam gelas. Yang mana minuman ni takkan siapa pun boleh mabuk. Takkan siapa pun boleh mabuk. Dan tak ada siapa pun yang berdosa minum. Minumlah dalam. Tuan-tuan, tak heran pada dunia ni. Isteri tuan-tuan minat pinggan mangkuk. Cuba tanya orang perempuan. Lepas-lepas nikah aja dia ajak pergi mana?
Pergi kedai. Beli pinggan, beli mangkuk, hayun, semua dia beli entah ni. Pilang kahwin beli kat Ismail Group. Hoi. Pinggan mangkuk dia beli. Dia jumping je dekat custom tu. Waja'alna min lena custom. Sampai sekarang tuan-tuan tengok. Padahal tak pakai pun, tak guna pun pinggan mangkuk tu. Itulah kegemaran dia. Nanti dalam syurga Kak Som, Allah bagi pinggan mangkuk. Kemudian kata Allah, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ayat macam yatasaalun ni ada banyak tuan-tuan. Dalam syurga ni boleh nyimbang. Wa aqbala ba'duhum. Mereka itu akan duduk saling berhadap antara satu sama lain ala ba'din yatasaalun, dan sambil berbual menyimbang. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Mudassir pun menyimbang juga. Tanya, menyimbang. Macam kita. Tadi sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, imam kita berzikir. Habis salam yang kedua, tuan-tuan buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa. Tuan-tuan buat apa? Tengok orang. Hai, nafayum tu astagfirullah. Engkau tak boleh duduk diam, Mat. Duduk diam ni dah. Astaghfirullahalazim. Baru ni saya sembahyang Isyak tuan-tuan. Di satu surau. Imam baru sebut Astaghfirullahalazim. Tok Siak dah bangun tutup lampu tuan. Zalimnya Tok Siak ni. Tutup lampu kipas dah. La ilaha illallah. Saya pun siku kawan saya belah. Saya dah nak zikir tuan-tuan. Dia tutup habis. Saya kena 2 kali dah. Hari tu saya sembahyang seorang Isyak. Sembahyang terlambat sampai. Tengah saya sembahyang tu, dia datang dekat dinding. Sebelah tempat saya sembahyang tu, switchboard. Sambil dia tutup switch tu. Cepat sikit, nak tutup lah ni. Cepat sikit. Saya pun angguk. Tok Siak, janganlah buat macam tu. Kesian Tok Imam. Baru astagfirullahalazim. Dia tutup sungguh tuan-tuan. Kipas tutup, lampu tutup. Tinggal lampu berenda dia tutup. Saya pun turun, saya tunggu kat kereta. Saya tengok muka Tok Siak tu. Tengok. Dia nak pergi mana Pak Cik ni? Nak ngumpat dosa lantak hang lah. Tuan-tuan, lepas kita semayang, kita akan tengok. Lepas tengok, habis-habis menyembang, jumpa kawan. Tuan-tuan nampak tak dua kawan? Tuan-tuan tanya tak? Haji Din tak mai? Oh, tak nampak. Nampak. Haji Din tak mai? Haji Din bukan suka. Saya kata, nampak tak? Nampak tak? Rupanya, persoalan macam tu ada dalam syurga. Panjang tengkok. Mak Topoi mana Mak Topoi? Dia mencari-cari. Mak Topoi dalam neraka. Lah, tak. Kalau di dunia, Mak Topoi mana? Dia pergi Putrajaya. Tak apa hari. Kalau di hari kiamat, Mak Topoi mana? Dia neraka. Neraka. Geng, dia takkan lupa. Dia cari balik. Dia pergi minta izin pada Allah nak berbicara. Ahli syurga, ahli neraka. Macam mana dia orang bicara Ustaz? Tak tahu. Kita hari ni pun duduk di Mekah boleh buat BC kita boleh buat. PC kita boleh buat. Semua kita boleh buat sekarang. Dalam syurga apa masalah? Dia tanya pada ahli neraka tu. Ma salakakum fi saqar? Apa yang kau masuk neraka saqar? Apa hal kau masuk neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu waktu di dunia kami tak ada sembahyang. Dulu waktu kami di dunia kami tak ada sembahyang. Masuk neraka. Dulu waktu kami di dunia kami tak sedekah bagi makan orang miskin. Saya masuk tadi saya tengok tabung makanan percuma. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Tuan-tuan letak duit situ. Datang pengurusi dan kuasa semua sedekah pada orang miskin bagi makan. Selamat kita pada neraka sakar. Ni abang-abang tak pernah sedekah ni je. Duit banyak. Motor 3. Kereta 4. Masuk kereta sorong. Wheelchair 2. Tak nak sedekah ke untuk orang miskin? Supaya kita selamat daripada sakar. Allah. Begitu juga. Duduk wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka duduk dalam syurga nyemah. Apa mereka kata? Macam mana engkau
Aku tengok kau, isteri kau ada, mak kau ada, anak-anak kau ada. Macam mana kau boleh berkumpul balik dalam syurga? Ya tasa'alun. Macam mana kau orang boleh kumpul balik dalam syurga, Den? Kongsilah dengan masyarakat. Tentu benda dengan Elan dah. Kuda. Selalu aku makan tekuah banyak. Kali ni penuh daging. Kedai mana hang beli? Yalah, kedai mana? Kongsi dengan masyarakat. Tak ada. Macam mana dengar dialog tu, Ustaz? Kedai Ahok, Ustaz. Ni, dalam syurga ni, kongsilah dengan masyarakat. Kenapa kau boleh berjumpa balik dalam syurga? Anak kau sekali, cucu kau sekali, isteri awak sekali. Maka ahli syurga tadi menjawab, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Betul dia. Waktu aku hidup dalam dunia dahulu, aku dengan ahli keluarga aku menjadi golongan musyfiqin. Surah At-Tur pada ayat yang ke-26. Dulu waktu aku hidup di dunia, aku dengan keluarga aku, kami menjadi golongan musyfiqin. Apa dia musyfiqin? Golongan yang takut buat dosa. Aku ada anak perempuan. Aku jaga anak ni. Nak keluar rumah ke apa benda ke, tutup aurat. Takut. Aku ada anak-anak. Aku pastikan dia orang sembahyang. Dalam rumah aku pastikan bahawa tak ada benda haram masuk dalam rumah aku. Aku nak kahwinkan anak perempuan aku cari sungguh-sungguh laki-laki yang boleh jaga anak perempuan aku. Aku nak kahwinkan anak laki-laki aku cari perempuan yang boleh bimbing juga anak laki-laki aku. Aku nak bagi makan pada anak-anak aku pastikan tak ada benda haram, tak ada unsur riba, tak ada unsur syubhah yang masuk dalam perut anak-anak aku. Itulah nama dia musyfiqin. Bang jaga bang. Kita ni duduk atas bukit, lori bawah banyak bang. Lori kedai runcit terbalik. Pukul 7 pergi kerja, 7.20 patah balik. Bawa Milo. Hai abang, saya tak pesan pun beli Milo. Kenapa beli? Lori terbalik kat depan tu. Ada? Abang dapat 2 tin. Hai abang, boleh ke ambil mencuri ke apa punya? Lori terbalik. Tak nak lah. Tak boleh abang, orang dia. Tu imam ambil 6 tin. Abang 2 tin kira okey lah. La ilaha illallah. Isteri peminum, bancur minum, buat teh tarik lah, Milo tabur lah apa. Haram tu bang. Saya takut tuan-tuan. Salah satu benda yang tak boleh mengumpulkan kita dalam syurga ialah makanan. Berapa banyak CJ halal palsu. Berapa banyak CJ halal ditarik balik. Berapa banyak pula yang tak ada CJ halal. Pork free. Muslim friendly. No pork, no lard. Kita yang pakai tudung beratur dekat restoran tu. Hanya dengan no pork, no lard. Gini. Sebelah pegang handphone, duduk main handphone. Duduk tunggu kursi kosong. Beratur. Makcik, halal ke makcik? Awak tengok tak yang pakai tudung tu? Orang kafir pakai tudung ke yang ambil order tu? Guna otak lah. Use your brain lah, okay? No brain betul lah kau tadi. Setakat pakai tudung tu, siapa pun boleh pakai tudung. Setakat gantung ayat Quran dekat dinding tu, siapa pun boleh gantung kat Zoom. Sebab tu tuan-tuan, dulu orang offer saya jadi menteri. Dah. Tapi saya tak mau sebab saya tak mau campur politik. Saya tak mau. Saya nak jadi penceramah. Saya nak mati sebagai penceramah. Saya tolak semua tawaran. Saya bukan partisan ni orang. Saya bukan orang yang berparti. Saya tak mau. Saya nak jadi pendakwah. Saya nak menyatukan semua orang Islam. Kalau saya cakap, kalau saya hari itu jadi menteri, apa saya cakap? Segala CJ halal ni tarik balik. Saya hanya bagi CJ halal pada produk Muslim saja. Hanya orang Islam saja yang dapat CJ halal. Yang lain tak layak dapat. Nak tengok power tak power produk orang Islam, kuasa membeli orang Islam, masih itulah. Bila bagi CJ halal, kau tipu.
Bila bagi sijil halal, dah expired. Bila kau bagi sijil halal, kau main-main dengan sijil halal. Yang kami ni orang Islam tak tahu apa. Halal ni, makan. Rupa-rupanya balik bayar dalam dia ni. Mansuhkan balik semua sijil halal, hanya bagi sijil halal pada produk orang Islam saja. Baru menggelepar tuan-tuan buat tu. Kita memberikan bisnes yang sangat besar kepada mereka dengan harga halal tadi tuan-tuan. Bilion punya keuntungan dia. Balik pada isi. Supaya betul-betul. Tak ada halal, tak mau. Aku ambil yang halal je. Tengok daripada toke dia sampai pekerja dia. Semua Muslim. Alhamdulillah. Terang perut kita. Hati kita terang. Yang sekarang ni anak melawan, suami melawan, isteri melawan, jiran pun melawan. Sudah tuan-tuan. Punca dia apa? Makan minum. Musyfiqin. Jom hari ni akak-akak kita jadi musyfiqin, abang-abang. Walaupun teruk sikit. Walaupun anak kata kolot. Saya ada anak laki-laki. Ayah, petang ni kawan nak buat jamuan hari jadi. Saya nak pergi ayah. Okey, ayah hantar. Tak apa ayah, boleh pergi sendiri. Ayah hantar. Okey. Dia lelaki tuan-tuan. Bukan perempuan. Saya bawa kereta, saya sampai di rumah. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Masuklah. Tak apa, nanti saya ada hal sikit. Nanti habis program saya ambil. Habis pukul apa bang? Walaupun dia lelaki, saya nak pastikan bahawa dia betul pergi tempat tu. Tu nama dia musyfiqin. Bukan setakat makan je. Sembahyang, ibadat. Tuan-tuan, saya seronok bila tengok masjid tuan-tuan ni kapek ni. Saya datang dulu tahun 2020. Baru nak cari dana untuk kapek. Hari ni, saya datang, saya dapat sembahyang. Alhamdulillah. So, pahala tuan-tuan. Mudah-mudahan bila tuan-tuan sedekah buat kapek hari tu, niat dalam hati, ya Allah. Niat dalam hati, ya Allah, jadilah keluarga aku keluarga sakinah. Jadilah keluarga aku ni keluarga yang dipelihara daripada api neraka. Hari ini tuan-tuan ada benda yang lagi besar yang menanti kita. Tanah wakaf untuk membuat tanah perkuburan untuk kita. Bukan untuk orang lain. Untuk kita. Yang akan mesti pergi. Mesti pergi. Saya ingat tuan-tuan ada satu saya buat bilik mandi mayat. Bilik mayat. Saya buat cantik tuan-tuan. Bilik mayat. Rehat. Dia rehat situ dulu. Sebelum dimandikan, dikapankan, dia ada keluarga menunggu. Cantik saya buat. Datang satu tuan haji ni, nama dia Haji Husin. Dia kata, Ustaz ni 3,000, Ustaz pergilah buat bilik mayat dah. Mungkin sayalah yang pertama yang akan dimandikan di situ. Saya kata, boleh tentu je, saya pun boleh juga. Tak apalah Ustaz buat lah. Memang tuan-tuan, dia lah yang meresmikan. Cuma tak turunkan macam tadi, banner. Dia mati tuan. Dia lah orang pertama mati. Allah. Macam mana tuan? Macam mana tuan rasa tuan? Saya waktu mandi mayat dia tu, Allahu Akbar, masin mulut dia. Siapa orang tua ni? Dia adalah satu pegawai, pengarah satu pusat Islam di sebuah universiti. Dia belajar di Mekah berbelas-belas tahun. Balik jadi cikgu, balik jadi ustaz, balik jadi PPD apa semua, naik pangkat semua sekali, jadi pengarah pusat Islam sampai pencen. Bila dia pencen, dia main duduk di sekolah saya. Saya kata, Tuan lah kena mengajar saya. Tuan orang alim, saya mana alim, saya ulam ni. Tuan duduk di Mekah lama. Tuan lah mengajar saya. Tak. Saya nak mengaji dan saya niat nak mati di sini. Saya nak mati di sini dalam menuntut ilmu. Mati entah. Ada satu lagi pesakit kanser bulan Ramadan. Memang doktor kata tak ada harapan lah. Pergi dah balik. Mai sekolah saya. Dia kata, Ustaz saya mai sini untuk mati. Ustaz. Mati bulan puasa, nak tadarus Quran, nak qiyam mulai setiap malam. Sebab sekolah saya, qiyam mulai setiap malam di bulan Ramadan. Tak pernah miss. Sejak 20 tahun yang lepas. 20 tahun setiap malam qiyam. Sampai habis Ramadan. Memang tuan-tuan, ada 2 jenazah yang saya tengok yang saya menangis. Dan saya takut nak tengok.
Salah satunya jenazah perempuan tadi. Bila dia meninggal, kena kanser, saya angkat mayat semua, tolong angkat mayat dia, saya buka sikit nak betul ni, saya tengok muka dia, saya letak balik. Kenapa? Wajah dia terlalu manis, terlalu cantik, tuan-tuan. Masya Allah, padahal kanser. Bersihnya muka, tersenyum-senyumnya, ya Allah, saya letak balik, tuan-tuan. Tutup balik selendang, tak mau tengok. Pasal apa? Saya malu. Dia dapat rezeki yang baik macam ni, dia dapat mati yang baik macam ni, aku pula macam mana lah. Nanti orang selok-selok, mayat berulat. Selok-selok mayat saya besok tahu rupa apa saya pun tak tahu. Jadi saya jadi takut bila tengok tu, Allah, malunya saya dekat perempuan ni. Dia pun tuan-tuan, sebelum dia nak mati tu, dia ambil duit, dia kata, Ustaz, ni wakaf. Pilih buat apa-apa pun, Ustaz, saya nak mati dah, tak ada harapan dah untuk kanser ni. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu bila yang kita akan mati. Tetapi bayangkan kalau tuan-tuan ada wakaf. Dan wakaf tu pula berpanjangan dan mesti digunakan. Nama dia tanah perkuburan. Masya Allah, tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan waktu berwakaf nanti dan akan datang nanti, niat, ya Allah, mudah-mudahan dengan wakaf aku ni berkumpullah balik aku dalam syurga dengan mak bapak aku, dengan ahli keluarga aku. Dengan sebab wakaf ni. 2. Dan jangan takut tuan-tuan, bila tuan-tuan berwakaf, tuan-tuan takkan miskin. Tuan-tuan bersedekah takkan miskin. Mana qasad sadaqah min mal, takkan mengurangkan harta. Yang ketiga, wa ma anfaqtum bi syai' fa huwa yukhlifu. Siapa yang membelajarkan harta dia pada jalan Allah, Allah akan gantikan balik. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah mudah-mudahan 5 tahun lagi saya akan datang masjid ni, kubur dah siap, tuan-tuan. 5 tahun saya datang, kapek dah siap. 5 tahun akan datang, tuan-tuan, tanah perkuburan akan siap mengisi orang. Tah kita lah yang terisi gamaknya. Dah ada dah. Dia yang nak edarkan tabung ada. Dah, sudah. Nak buat sekarang ke macam mana? Boleh ya? Baik, jadi saya lancarkan tuan-tuan. Yang datang malam ni adalah 2 orang. Kalau seorang bagi 1 juta, clear, tuan-tuan. Ustaz cakap je banyak. Saya pun dah wakaf dah. Saya bila tengok nombor akaun ni, saya terus transfer, tuan-tuan. Sebab apa? Inilah peluang untuk saya dapat keluarga yang baik. Inilah peluang untuk saya ni dapat pahala berpanjangan. Buat apa kita nak kedekut? Sebelum saya ceramah tadi, saya dah masukkan, transferkan, insya-Allah. Berapa Ustaz bagi? Rahsia. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, tak saya pun dikebumikan di sini, mana tahu. Apa sebab Ustaz nak wakaf? Ustaz kan orang Ipoh. Belum tentu saya mati di Ipoh. Saya dah pesan pada isteri saya, di mana saya mati, di situlah dikebumikan. Tak payah diusung, bayar tol, jam lah, apa tak payah. Nah, tanah mati di Seri Gombak ni, itulah kubur yang tak nak. Itu pun kalau setiausaha izin kan lah. Kalau dia tak izin, Ipoh, apa? Kalau yang tu tak boleh kata apa. Tak. Jadi saya lancarkan, sambil kita lancarkan, kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.